Soalan, apa cerita pasal Koperasi Keadilan KIRA? Nak masuk bersama, kena keluar PKR dulu atau terus mohon sertai bersama? Saya sebenarnya orang selalu tanya saya pasal KIRA. Alamak, kena set. Orang selalu tanya saya pasal KIRA. Walaupun semua orang kata saya ni tak boleh kerja dengan orang lah, itu semua, saya sebenarnya tak campur tangan pasal KIRA. Tugas saya ialah untuk mewujudkan KIRA dan menubuhkan KIRA. Selepas KIRA ditubuhkan, ia dikendalikan oleh ahli lembaga pengarah koperasi KIRA lah, ahli lembaga koperasi ALK. Saya tak campur tangan langsung. Dan sebelum saya nak keluar parti, saya ada tanya pengerusi ALK KIRA lah, apa kedudukan dia. Mereka telah semak dengan Suruhanjaya Koperasi. Mengikut perlembagaan KIRA, maksudnya kalaupun orang keluar parti daripada PKR, itu tidak menggugurkan keahlian mereka di dalam KIRA. Jadi terpulang kepada mereka yang telah membeli saham dalam KIRA, terpulang kepada mereka sama ada mereka nak kekal dalam KIRA ataupun mereka nak keluarkan duit. Tapi keahlian KIRA itu tidak tertakluk kepada jadi ahli bersama ataupun PKR. Jadi saya akan keluarkan duit saya, terpulanglah kepada orang lain. Okey, saya nak tukar ni. Saya pergi pada next Sobi, soalan menarik. Nak stop timer dulu. Bagi masa. Letih macam ni Bagi masa. Okay. Bagi masa. Rapid fire memang rapid fire betul ni. Okey, next. Daripada soal tu live. Bagaimana bersama nak libatkan pengundi luar bandar, golongan pekerja basahan, okey. Bawahan kot. Okey. Atau warga emas yang kurang mahir digital. Macam mana nak pastikan parti ini tak jadi kelab eksklusif untuk generasi tech? Dia bergantung kepada demografi kita. Kalau tengok kepada demografi kita, 50% daripada pengundi ialah bawah 50 tahun kan, dan median umur di bawah rakyat ialah 31 tahun. Jadi kita juga kena akuilah di masa akan datang memang kita tak boleh lari daripada digitalization, termasuklah kepada yang berumur. Jadi pada masa sekarang memang fokus bersama ialah melalui digitization. Sebab tu kita semua nak menjadi ahli semua melalui sistem, kena ada OTP. Memang susah sedikit lah untuk ahli yang berumur. Tetapi saya ingat lama-lama digitalization itu menjadi lebih meluas. Dan memang kita expect sebahagian besar daripada ahli bersama ini memanglah golongan yang Gen X, Millennials dan Gen Z, terutamanya Millennials dan Gen Z yang serba tahu mengenai digital platform. Sebabnya ialah kerana itulah demografi negara kita kan. Jadi in the future, bila keadaan lebih baik, I think we can make it easier, but I don't think we can run away daripada digitalization. It's the future. Okey. Okey, bagi masa saya kena stop, reset balik. Okey, kepada pendengar teruskan komen, teruskan Fahan dengan Team Production tengah mencuba untuk dapat soalan. So kita pergi soalan seterusnya YB. Zaki Syasudin 907 saudara, apa jadi dengan kesum dan kendai runcit Fleximat tu? Ada je kesum dengan Fleximat, dia berjalan macam biasa. Yang ini juga saya ingat kita nak kena biasakan bahawa saya sebagai seorang yang dilihat sebagai pemimpin kan, tugas saya sebenarnya bukanlah buat sesuatu kemudian duduk kat situ untuk ambil kredit. Tugas saya ialah memulakan sesuatu yang susah,
kemudian kita latih yang lain-lain yang muda-muda untuk meneruskan. Jadi niat dengan Kesum dengan Fleximat ini bukan untuk saya buat duit. Memang saya letak duit saya dulu, tapi niat saya ada dua. Satu ialah untuk melatih yang muda-muda ini mula menguruskan perniagaan. Yang kedua ialah untuk saya faham dan kalau boleh buktikan bahawa kita boleh jual makanan dan harga dan barang runcit pada harga yang berpatutan. Dan Kesum dan Fleximat sekarang ni memang diuruskan oleh budak-budak ini yang saya pun tak bagi mereka datang dekat dengan politik. You duduk kat situ, you run, because melahirkan golongan muda yang macam itu adalah sama penting dengan saya membina satu lagi inisiatif baru macam Bersama. Jadi dia memang berjalan macam biasa. Siapa yang biasa pergi ke Shah Alam ataupun ke Pandan Indah tu, ada je Kesum dengan Fleximat dekat situ. Okey. YB nak 30 saat minum air? Nah, tak apalah. Okey, proceed lah. Okey, daripada N Sarin, YB nak tanya pasal reformasi SPR. Jadikan SPR sebagai sebuah badan bebas di bawah Parlimen yang mengawal penubuhan, pendaftaran, parti politik, ubah sepadan dan lain-lain. Mana soalan dia? Itu kau. Saya setuju. Itulah jawapan dia. Saya setuju. Seberapa banyak Suruhanjaya yang perlu bebas sewajarnya diletakkan di bawah Parlimen. Sebab itu kalau tengok agenda 12 yang bersama itu, satu lagi agendanya ialah untuk mengurangkan kuasa Perdana Menteri. Itu bermakna badan-badan yang bebas seperti SPRM, SPR, pelantikan-pelantikan utama diletakkan di bawah Parlimen dan bukan lagi diletak di bawah kuasa Perdana Menteri. Okey, clear. So, clear. Sorry, my bad. Macam dosa besar pula ni. First time. Okay. Saya teruskan. Saya dulu debating coach. And masalah debate ni ialah orang ada perkataan-perkataan yang dia akan ulang-ulang. Dia rasa benda tu nampak tak bermasalah. Tapi bila orang dengar ucapan dia, orang akan rasa bermasalah. Jadi memang tugas saya untuk memastikan kalau ada perkataan yang berulang-ulang tu, aku pukul kau. Okay. So sekarang clear. Mesti buang perkataan clear. Baik. Daripada setiap satu ayat. Saya tukar. Saya teruskan kepada soalan seterusnya pada Wan Natasha. YB, bila Bersama memilih calon nanti, apakah kriteria paling utama? Umur, pendidikan, pengalaman profesional, rekod perkhidmatan masyarakat, atau kemampuan memahami dasar dan menyelesaikan masalah rakyat? InsyaAllah kita akan mula buka permohonan kepada orang ramai mungkin dalam 7 ke 10 hari daripada sekarang. Sekarang kita tengah memperhalusi perkara-perkara yang Wan Natasha tanya tadi, kerana it has to be a composite consideration. Dia you tak boleh box kan. Kita tak boleh nak kata mestilah berpendidikan tinggi. Ada je yang berpendidikan tinggi itu bila jadi wakil rakyat tak ke mana. Kita tak boleh nak kata dia mesti semua ada pengalaman rekod khidmat masyarakat, kerana sebahagian daripada keperluan menjadi wakil rakyat itu ialah memahami dasar dan juga perundangan kan. Jadi kita akan ada komposit yang mengambil kira soal latar belakang, soal pendidikan, soal rekod khidmat masyarakat, soal umur. Cuma umur ni kami berharaplah kita akan memastikan bahawa majoriti daripada calon-calon yang ditampilkan oleh Bersama nanti adalah dalam kategori umur muda. Kita sedang membincangkan percentage dia macam mana. Adakah percentage maksudnya di bawah 50 tahun itu mesti 70%? So adakah antara 30 ke 40 tahun itu mesti 30% kan? Jadi there's no point untuk kita tetapkan sekarang until kita tengok mutu calon-calon yang mula memohon, insya-Allah dalam tempoh 7 ke 10 hari daripada sekarang. Jadi siapa nak jadi calon, tunggu 7 ke 10 hari daripada sekarang. Kita ada berapa lagi soalan? Sebenarnya tak ada limit, nanti Fahim akan beritahu. So kita pergi next YB. Revenger PT2 FM. Soalan, kenapa kritikan YB pada Anwar agak personal? Macam YB kritik Najib Razak pasal YNDB. Dan kenapa YB jarang bagi kredit
pangkat kerajaan Anwar, walaupun ekonomi dan ringgit nampak lebih stabil berbanding PM sebelum ini? Saya rasa soal nampak personal ke tidak ini lebih kepada naratif di kalangan penyokong kerajaan. Kalau tanya kepada orang ramai, dia tak rasa personal pun, sebab saya tak adalah komplain contohnya Anwar pakai songkok macam mana. Saya langsung tak sentuh kes-kes dia seperti mana pembangkang lain hentam dia. Sama juga dengan Datuk Seri Najib dahulu, kritikan saya kepada seorang Perdana Menteri, tidak kiralah Perdana Menteri itu adalah Anwar Ibrahim ataupun Najib Tun Razak, first and foremost ialah soal tata kelola, soal anti-corruption, soal honesty kita kepada rakyat berdasarkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Cuma kepada Anwar Ibrahim itu mungkinlah nampak dia agak personal kerana kononnya we know each other. I mean, yalah, kalau macam itu, Datuk Seri Anwar dulu kawan baik dengan Datuk Seri Najib masa dalam UMNO. Dia hantam Najib lagi teruk. Kalau nak kira Tengku Zafrul, apa yang dia tak kata pasal Tengku Zafrul? Tengku Zafrul ni menteri bank lah, tak layak, saya takkan lantik semua kan. Kalau nak bandingkan kritikan Anwar Ibrahim kepada semua yang musuh politik dia yang dia tak suka sebelum itu, saya rasa lebih teruk daripada kritikan saya kepada dia sekarang lah. Dan kredit itu saya rasa kalau tengok baik dan semua orang menerimanya, cuma dia tidaklah boleh dilambung-lambung tanpa mengambil kira gambaran keseluruhan. Betul, ekonomi baik, tapi pelaburannya baik, tetapi gajinya tak naik. Contohnya, inflasi turun, memang betul kekal rendah, tapi sejak COVID, inflasi kategori tertentu macam makanan sebenarnya lebih tinggi dalam keadaan gaji tak naik. Sama juga ringgit lebih baik, tapi ringgit lebih baik itu sebahagiannya ialah hasil juga orang-orang yang sekarang ini kena maki dengan PKR ataupun kerajaan yang juga menyumbang untuk menghasilkan pelan ekonomi yang ada sekarang ini. Orang itu termasuklah saya. Kan? Jadi bagi saya tak nak masuk kepada bagi kredit kepada Anwar Ibrahim semua lebih-lebih lambung, kerana kita perlu beri gambaran keseluruhan dan soal kedudukan ekonomi dan juga kredit itu lebih besar dari segi gambarannya, lebih rumit soalnya daripada ini semua hasil kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim.